Tolong lepaskan kami. Saya bagi RM7,000. Itu cubaan seorang lelaki warga Bangladesh yang ditahan dalam operasi bersepadu sekitar Taman Perindustrian Pulau Indah di Klang pada 25 September. Lelaki berusia 40-an itu ditahan dua anggota pasukan gerakan AMPGA ketika membawa isteri dan dua lagi individu menaiki sebuah kereta di kawasan kediaman berkenaan. Wartawan yang mengikuti operasi mendapati warga asing itu memandu kenderaan pelbagai guna MPV pada mulanya dilihat cuba keluar dari lokasi serbuan. Bagaimanapun, tindakan itu berjaya dihalang anggota PGA bertugas apabila meminta individu terbabit memberhentikan kenderaan berkenaan. Pemeriksaan mendapati 4 individu termasuk pemandu serta seorang kanak-kanak perempuan berusia lingkungan setahun. Individu itu kemudian bertindak nekat dengan cuba menawarkan wang RM7,000 kepada anggota PGA bertugas, namun tindakan itu mengundang padah apabila terus ditahan untuk tindakan lanjut. Perbuatan individu itu terbongkar selepas pemeriksaan dijalankan, mendapati dua individu yang dibawa bersamanya tidak memiliki sebarang dokumen perjalanan sah.